Apa soalan ni? Sarah kenapa tak balik? Kenapa kena balik? Ha? Kenapa saya kena balik? You? Assalamualaikum. Salam ma'al hijrah. Semoga yang masuk dekat dalam ni jangan mengarut-ngarut. Dah apa tu? Dah tahun baru dah ya. Dah tahun baru dah, cukup-cukup dah mengarut. Ini pagi sangat ni untuk mengarut ni. Tunggu malam sikit. Okey, tolong tap screen korang. Tap screen. Ha? Mama dah bagi tahu kat Kak Reka lah. Kat bawah. You pergi minum milk, okey? Ada promo tak hari ini? Ada promo hari ini. Hari ini kan Crazy Friday. Hai Gnayat Lumiere. Good morning. Happy New Year semua. Hari ni Hari ini kita ada promo. Ya Allah. Salam ma'al hijrah. Untuk tahun baru ini kita jangan merepek ya. Cukup-cukup lah lelaki akhir zaman. Pagi-pagi ni jangan merepek. Okay. Cukup-cukup lah. Ya, salam ma'al hijrah. Sepatutnya pagi-pagi ni bukan tengok TikTok untuk lelaki lah. Dah solat belum? Salam tahun baru. Ya. Kenapa untuk lelaki pula? Sebab tadi banyak orang-orang masuk, semuanya lelaki yang mengarut. Ada 2-3 orang. Dia orang ni set notification. Jom makan umi candy. Makan umi candy, okey? Tapi yang okey lah. Yang tak okey tu macam okey. Ya. Nak kena pergi sekarang ke? Ya. Later lah. Sekejap, saya ni okey, saya masukkan.
Huh? Yes, okay. Kita pergi pukul berapa? 9:30. 7. Kita pergi 10. Hai. Murmur. Okey, sekejap saya masukkan lagi. Belum habis lagi masukkan. Hold on. Pagi ni murmur ya sebab hari ni Friday tau. Jangan lupa pakai body oil, Syaikul. Dekat kaki tu semua. Okay. Oh, ya ke Kak Umi cantik? Baik. Assalamualaikum, good morning. Bayar ampun 28%. Okay. Crazy Friday promo. Good morning. Good morning. Siapa Datuk Haslam? Ya Allah, ini lagi lah. Oh my god. Aduh, ini ada orang tanya soalan ni. Ini awal Muharram tau, awal Muharram. Jadi, marilah kita sama-sama muhasabah diri, okey? Dan tekan beg kuning. Good morning from Kuching, Sarawak. I am so amazed with all the questions this morning. Pagi-pagi je kita pagi-pagi kan, pagi-pagi exercise, solat. Ini aduh hai. Selamat pagi, saya buat akikah. Hi from Miri Sarawak. Okay. Sambil-sambil kita alright. Nampak tak? Kita pakai ice cube. Yep. Okay, sambil-sambil tap-tap screen korang. Sambil-sambil tap-tap screen. Selepas itu okay. Yang ini nak bagi siapa? Farah. Ini ice cube. Ice cube ni nak bagi muka fresh. Okay, muka fresh dan for blood circulation. Okay, saya buat. Oh, patutlah bawah mata tak hilang. Sebab saya buat siap sapu peti sejuk dengan bawah mata tak hilang pun. Ya Allah, orang kalau dia bijak, dia tak buat macam tu tau. Orang kalau dia mental je, dia buat macam tu. Awak sakit mental ke? Takutlah pagi-pagi ni orang sakit mental masuk. Sepatutnya kan pagi-pagi tahun baru ni, sepatutnya ramai orang yang ramai orang yang normal. Ini semakin tahun baru, semakin ramai orang tak normal. Ya Allah, semalam baca doa tak?
Orang-orang yang tak betul semua masuk ni, baca doa tak pagi-pagi? Baca tak doa semalam? Doa awal tahun, doa akhir tahun? Mesti tak baca. Sebab tu mental kesemuanya. Bukan awak seorang je, ramai tadi yang masuk yang macam ni ha. Waalaikumsalam. Okay. Ah, tolong ambil tisu sekejap. Apa dia? Dah ready. Okay, alright. Satu. Okay, thank you. Alright, thank you. Kau nak lap ni. Okay. Okay, you tunggu sekejap Sarah bacakan talqin untuk yang mengarut. Kami baca doa dah 1 Muharram. Ha, betul. Marilah kita sama-sama baca doa untuk 1 Muharram ini. Buat seminggu sekali ya. No, every day. Every day, every morning. Ha. Every day, every morning. Tengah-tengah live please. Okay, sekejap later. Alright, jom. Buat selepas cuci muka ke? Betul. Pagi-pagi, siapa Farah? Okay. Alright. Okay. Okay, every morning selepas you double cleanse, okay, every morning selepas you double cleanse, sapu ice cube tu, okay, sapu ice cube itu, dan kemudian kita dah boleh start dengan skincare kita. Alright, Kal? Use water. Yeah, ma'am, I splash already. Then I put the varnish. You need to use soap. Yeah, I put Soap? varnish and soap. Okay. Then I spray. Then I. Okay. Alright, okay. Yeah. Untuk lelaki, apa yang sesuai untuk kulit kering? Okay, untuk lelaki yang sesuai untuk kulit kering, boleh pakai Bio Ampul. Kita punya produk untuk lelaki dan perempuan. Bag nombor 11, RM78. RM78. Ada 28%. Sekejap saya naikkan. Okay, kita ada Lumi Skin Food Candy. Kita ada retinol untuk 190 orang lagi. Tadi dah letak ice cube kan? Kejap. Ni. Kalau untuk kulit sensitif, pakai apa? Pakai Bio Ampul. Yang sekarang ni Sarah nak pakai. Sekejap ya. Okey, yang ini Bio Ampul. Okey. Bag nombor 1 kita ada Bio Ampul. Okey. Yang ini memang khas, this one. Okey, selepas Sarah dah pakai ais dekat muka Sarah, okey, pakai ais dekat muka Sarah, then kita pakai Bio Ampul. Good morning. Bio Ampul ni adalah healing power serum. Dia prebiotik, probiotik, postbiotik. Okey. Dia bagi makan dekat bakteria, baik dekat kulit kita. Tak pernah dengar kan? Good morning from Miri Sarawak. Ramainya yang from Miri Sarawak masuk. Hello. Assalamualaikum. Sarah tak pakai. Oh ya. Sarah kena pakai gentle toner. Okey. Sarah tak pakai soothing toner dia? Ya, okey, sorry. Alright.
First of all, okay, after kita double cleanse, kita kena exfoliate. Okay, kita kena exfoliate. Sarah boleh guide full skincare ni? Boleh. Okay, Sarah bagi tahu dulu. Bag nombor 1 ada Bio Ampul. Okay, bag nombor 2 facial wash dapat mini cleansing balm. Bag nombor 3 kita ada retinol. Retinol yang 30% dan dapat free ultra rich. Okay, semalam kita buka untuk 350 orang and then 200 dah habis. 200 dah habis. Kita bagi free ultra rich sempena awal Muharram. Dapat free tau. Buy one free one. So sekarang ni tinggal lagi untuk 200 orang. Semalam 150 dah keluar. Okay, free ultra rich. Hari ini kita ada lagi untuk 200 orang siapa yang bertuah. Bag nombor 3 and bag nombor 4 kita ada Lumi Skin Food Candy. Okay, Lumi Skin Food Candy dapat 10% pada pagi ini. Kalau beli 1 dapat 10%. Kalau beli 2 dapat diskaun lagi. TikTok bagi sempena Crazy Friday Sale dan juga Payday Sale. Bag nombor 5 kita ada tudung. Bag nombor 6 kita ada untuk jeragat. Okay, kita ada 2 serum. 2 serum kita itu adalah Skin Savior dan Vitamin C. This one, Skin Savior and Vitamin C. Yang ini untuk mencerahkan, untuk kulit kusam, untuk jeragat dan juga jerawat. Bag nombor 7 kita ada body serum. Body serum ni memang untuk mencerahkan. Dulu kita pernah ada body serum tapi yang itu 100 ml. Sekarang we came out with a new one, 250 ml. Okay, 250 ml. And dia boleh moisturize skin kita sampai 120 jam. Kalau yang ni untuk satu badan body punya untuk satu badan. Muka jangan. Bag nombor 8 kita ada set anti-aging. Sangat murah itu, tengah 32%. Bag nombor 9 kita ada sabun mandi. Good morning. Sabun mandi kita tengah ada promo tengah ada harga promo RM151. Sarah, vitamin C tu boleh ke pudarkan pigmentation? Boleh. You pakai vitamin C dengan you pakai Skin Savior ni. Kita ada promo sekarang untuk 3 sabun RM93. Kalau 1 RM51. Kalau 3 RM91. And then kita ada mini cleansing balm RM21 saja. Mini cleansing balm. Kita ada peeling serum, kita ada vitamin C bag 17. Skin Savior kita ada cleansing balm. Kita ada set muka glowing, kita ada set cerah. Okay. Oh, okay, alright. Kita ada set cerah, kita ada set glowing. Lepas tu kita ada set jeragat. Set jeragat bag nombor 23. Semua tengah murah-murah set ni. Okay. Ada body oil, ada jamu, okay, ada SOS. Alright. So sekarang Sarah baru saja, sebentar ya. Okay, baru sahaja double cleanse dengan facial wash. Alamak, dekat toilet. Okay, dengan facial wash dan cleansing balm. Selepas itu saya nak pakai toner. Okay, yang ini yang bag nombor 3 ni retinol. Sebentar. Okay, Sarah pinkan ni. Sarah pinkan retinol ini, okay. Dapat free ultra rich untuk 200 orang lagi. Selamat pagi Sarah, dah beli bag nombor 1 dan bag nombor 3. Thank you so much. Thank you. Kita ada Lumi Candy juga ya. Lumi Candy kita.
Lumi Candy tinggal 28. Semalam kita restock. Semalam kita restock 100 botol. Okey, yang ini tinggal 28. Sekejap sekejap. Okey. Okey. Wow, siapa yang beli retinol ni? Sarah, retinol Dr. Arish sesuai untuk kulit kering dan berjeragat? Boleh. Tak ada masalah. Kulit kering? Boleh. Boleh. Sebab kita punya retinol ni ada squalene. Retinol kita ada squalene, so tidak ada masalah. Hanya untuk 200 orang saja ya pada pagi ini. Siapa yang beli retinol dapat free Ultra Rich. Selepas itu dapat 30% lagi bag number 3. And bag nombor 1 adalah Bio Ampul. Okey, jom kita start kita punya rutin. Retinol pakai malam saja. Dan retinol tak boleh pakai pagi sebab kalau retinol dia kena cahaya matahari, kulit kita akan gelap. Kulit kita akan gelap. And then dia pakai 3 kali seminggu saja. Malam semalam lepas Sarah live dengan korang, Sarah cuci muka, okay, Sarah double cleanse. Lepas tu Sarah spray soothing toner, Sarah pakai Bio Ampul, dan kemudian Sarah pakai retinol. Sarah terus tidur. Sarah sepatutnya boleh pakai sleepy mask moisturizer tau, okay? Tetapi sebab Sarah punya dah habis. Dan order retinol, thank you so much. Lumi Candy kita, okay, jangan beli satu. Kalau beli satu, okay, you dapat 10% saja. Beli 2. Kalau beli 2 dia akan jadi lagi murah. Harga akan turun lagi kalau beli 2. Bio Ampul untuk apa? Okay, Bio Ampul ni adalah healing power serum. Dia untuk repair you punya skin barrier daripada dalam. Skin you yang rosak, skin you yang semakin menipis, okay. Selepas itu dia untuk bagi makan dekat you punya skin, okay. Dia bagi, ini adalah skin food, okay. Yang ni adalah skin food. Yang ini kita panggil super skin care. Dia baiki you punya kulit daripada dalam. Daripada dalam. Dia bagi makanan dekat bakteria, dekat skin you. Bio Ampul bag nombor 1 sekarang. Bag nombor 1. Okey. Pagi-pagi kena exfoliate pakai gentle toner. Okey korang, pagi ini, sebelum ini tak pernah set anti-aging kita 40%. Bag nombor 8, okey, set anti-aging. Okey, Sarah pinkan sekarang 40%. Lagi berbaloi kalau beli set anti-aging. Siapa yang kena pakai set anti-aging ni? Umur 35 tahun ke atas dah kena pakai set anti-aging. Walaupun you guys bila umur 35, 36, 37 macam tak nampak pun kedutan, kan? Tak nampak pun muka berkedut. Jangan terlalu confident sangat. Kita kena start daripada sekarang. Kenapa kena pakai anti-aging punya produk? Sebab supaya tidak nanti bila umur you 45, umur you 50, dia banyak wrinkle. Dekat sini especially. Okey, dekat sini yang ada kedutan, dekat sini. Lepas tu nanti muka pun semakin jatuh sebab collagen dah semakin berkurang dekat kulit muka kita. Dekat dalam skin dia dah skin dah tak produce collagen lagi dah. Okey. So sekarang ni set anti-aging kita 40%. 4 item tau, dapat 4 item.
dapat cleansing balm besar, dapat soothing toner, dapat facial wash dan dapat perfect repair, kulit kering dan kusam. Untuk lelaki okey, yang ini memang for unisex. Okey, lelaki dan perempuan boleh pakai. Lelaki kalau dah nampak dah nampak fine line, dah nampak kedut-kedutan dekat sini kan, garis-garis halus dekat muka tu, dah kena start sekarang pakai untuk nampak 10 tahun lebih muda. Perfect repair serum tu, hai Kak Syita. Okey, kita ada perfect repair serum. Perfect repair serum untuk kulit berjeragat dan kering, boleh. Perfect repair ni you tambah dengan Bio Ampul bag nombor 1. Okay, you tambah dengan Bio Ampul bag nombor 1. Yang itu untuk repair skin you. So, you double cleanse. Okay, double cleanse macam biasa. Cuci muka dengan cleansing balm dan juga facial wash. Selepas itu, you spray soothing toner bagi kering. And then, you pakai Bio Ampul ni. You pakai Bio Ampul Healing Power Serum ni. And then, you pakai Perfect Repair. Dia bukan nak nampak handsome je. Dia nak bagi tak nampak tua. Tak nampak tua, tak nampak muka berkedut-kedut sangat. Okay? Pagi ini kita punya set anti-aging 40% kurang. Dapat 4 item. Okay, dapat 4 item. Cleansing balm saja bag berapa? Cleansing balm saja kita ada cleansing balm kecil, bag nombor 10. Yang itu RM21. Kecil saja, macam macaron. Tetapi yang itu boleh pakai dalam 2 minggu. Kalau cleansing balm besar, bag nombor 19. Bag 29 untuk apa? Bag 29 itu untuk mencerahkan, untuk skin barrier. Skin barrier tu dia repair skin barrier you daripada dalam. SOS serum itu, okay, dia bagi cooling effect dekat muka. So you kena pakai. Dia kulit sensitif, kulit kering, bagus SOS ni. And then dia kena pakai SOS dulu, yang warna biru tu dulu. Tunggu kering, lepas tu baru pakai Skin Savior. Dia untuk jeragat dan untuk mencerahkan. Okey, Sarah pakai ni Saya pakai gentle toner dulu. Kalau untuk toner bag nombor, kita ada set jeragat 39% sekarang set jeragat. Kita punya set cerah 40%. Kita punya set anti-aging, set jeragat memang murmur lah pada hari Jumaat ni. Sempena awal Muharram. Kita punya tudung pun tinggal 5 helai, 6 helai je macam tu. Kita juga ada set jerawat. Okay. Alright. Salam untuk umur 50 ke atas yang ada jeragat, ambil set mana? Okay, kulit kering ke? Macam mana kulit? Okay, so saya dah pakai saya dah pakai gentle toner. Gentle toner ni untuk apa? Gentle toner ni untuk exfoliate. Untuk exfoliate, untuk buang sel kulit mati pagi-pagi. Okay, kalau kulit combination, are you sure kulit you combination bukan kering? Kalau kulit you boleh nampak kalau tekstur kulit you kering macam mana. Kalau untuk 50 ke atas yang ada jeragat, kulit combination, boleh ambil set anti-aging tu. Set anti-aging tu untuk jeragat. Bag nombor 2 tu pun untuk jeragat. Ambil bag nombor 2. Sekarang 39%. 39%. Okey, Sarah dah tak kering sebab kadang berminyak. Okey, baik. Kalau macam tu Kak Lin boleh ambil set jeragat tu, bag nombor 2. Hai Arti Zainuddin, tetapi bila you pakai set jeragat, okey, kulit you akan semakin cerah. Okey, kulit you semakin cerah dan you punya jeragat tu semakin nampak. Okey, jangan terkejut. Bukan sebab jeragat you semakin bertambah, tidak. Tapi bila kulit you semakin cerah,
So you punya pigmentation tu makin nampak lah. Just trust the process. Continue. Lama-lama jeragat tu dia akan berkurangan dan dia akan, warna kulit you akan jadi sekata. So dah settle dah. Okay, dia ambil dalam masa 3 weeks. Okay, Sarah dah pakai tadi gentle toner. Sekarang Sarah nak spray dengan soothing toner. Soothing toner ni untuk apa? Soothing toner ini dia ada hard leaf extract. Okay, dia ada hard leaf extract. Because after you pakai gentle toner, kulit you akan mengelupas sikit. Sebab apa? Bukan purging, tapi kulit you akan mengelupas sikit because you dah dah exfoliate. So exfoliate tu dia dah keluarkan sel-sel kulit mati dah. Okay, and then you spray dengan soothing toner. Muka you akan jadi fresh. Muka you akan jadi moist and then mencerahkan. Ambil bag 3 saja ya. Bag 3 tu set anti-aging atau you nak set jeragat boleh. Ada 2. Betul Sarah, jeragat akak nampak terang sebab kulit dah cerah. Betul. So jangan takut. Trust the process. Nanti jeragat akan semakin berkurangan. Pagi ini kita punya set anti-aging sangat-sangat murah ya. Set anti-aging sangat-sangat murah. Good morning. RM160 saja dapat 4 item. Okay, bag nombor 3 RM160 dapat 4 item. Dapat facial wash, dapat cleansing balm, dapat toner tadi, yang ini soothing toner Sarah cakap tu, dan juga dapat serum. Moisturizer bag nombor berapa? Okay, moisturizer kita ada 2 moisturizer yang tengah promo sekejap. Okay, combo moisturizer sekarang you dapat 2 moisturizer pagi dan malam 38%. Kejap Sarah nak ambil cleansing balm. Syaikun, makan breakfast dulu, okay? Tada, ini adalah cleansing balm dan juga ini adalah facial wash. Inilah maksud Sarah double cleanse. You kena double cleanse, okay? Pakai cleansing balm dan juga pakai facial wash. Yes. Korang tap screen, tap screen. Bagi 200,000. Okey, kita ada promo untuk bag nombor 6. Okey, kita ada promo untuk bag nombor 6. Siapa yang beli retinol dapat free Ultra Rich sempena awal Muharram ini, okey? Selepas Sarah dah pakai gentle toner, hai Kak Aziza, selepas Sarah pakai gentle toner dan Sarah pakai soothing toner, Sarah nak pakai Bio Ampul. Bio Ampul bag nombor 4. Bio Ampul bag nombor 4. Bio Ampul ni dia untuk repair skin barrier you. Dan kalau kulit muka you, okay, sangat-sangat kering dan sensitif. Even kalau ada eczema juga, okay, even kalau ada eczema juga, okay.
pun boleh. Ada kurap, ada panau. Dan sekarang ni tengah sunburn kan, tengah sunburn, tengah panas, memang bagus sangat-sangat pakai Bio Ampul ni. Okay, kulit muka akan moist akan moist dan you nampak glowing. Best saya pakai Bio Ampul. Untuk parut jerawat okey ke? Untuk parut jerawat, you pakai Skin Savior. Bag nombor 9. You pakai Skin Savior dengan vitamin C. Yang ini boleh pakai area mata Sekarang kan tengah panas kan? Tengah panas. Lepas tu bila bila skin kita kena dengan matahari kan, kulit semakin menipis, semakin sunburn. Nampak tak kulit moist bila pakai Bio Ampul ni? Bio Ampul bag nombor 4. Bag nombor 9 cara pakai macam mana? Bag nombor 9 tu, lepas you double cleanse, you cuci muka, okay, and then you pakai toner, you pakai Skin Savior dulu. Pakai Skin Savior dulu dan kemudian you pakai vitamin C. Lepas tu you pakailah sunscreen ke, you nak makeup ke boleh. Produk kita selepas you pakai, you nak makeup boleh. Moisturizer bag nombor, yang ini dapat 2 moisturizer tau, tengah 38% sekarang. Bag nombor 31. Okey, nampak tak kulit Sarah glow? Tadi kulit Sarah matte, sekarang kulit Sarah glow. Sarah untuk malam pakai Skin Savior dan vitamin C, dan selang seminggu dengan retinol ke? Okey, retinol kan 3 kali seminggu, betul tak? Kalau retinol pakai Isnin, Selasa, Rabu. Okey, jadi Skin Savior vitamin C boleh pakai Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Macam tu. Okey, kita punya hot selling retinol dapat free Ultra Rich korang. Ada lagi untuk 200 orang. Cara pakai bag nombor 2. Bag nombor 2 itu set jeragat basic. Sarah set untuk hilangkan liang pori-pori. Okey, boleh pakai untuk menutupkan pori tu, boleh double cleanse. Double cleanse yang ini. Bag nombor 5, kalau you beli facial wash, you dapat free mini cleansing balm. Yang kecil bukan yang ini. Yang ini besar. Dapat yang kecil punya. Yang itu you boleh cuci muka sehari 3 kali boleh. Nanti dia punya pores dia makin kecil. Okey. Set jeragat, cara pakai adalah mula-mula pakai gentle toner dulu. Gentle toner, and then tunggu kering, spray muka dengan soothing toner. Okey, dan kemudian tunggu kering juga, pakai serum tu pagi dengan malam. Okey, pagi dengan malam setiap hari. Okey. Good morning semua. Assalamualaikum. Pagi ini kita ada harga promo bag nombor 6. Okey, bag nombor 6. Sesiapa yang beli retinol untuk 200 orang, kita nak bagi free gift Ultra Rich. Okey, kita nak bagi free gift Ultra Rich untuk korang sempena awal Muharram. Bag nombor 7 kita ada Lumi Candy. Jangan lupa makan Lumi Candy. Okey korang, tap screen. Lumi Candy ni untuk apa? Lumi Candy ni dia untuk, yang ini sunscreen, yang ini oral sunblock. Salam Sarah, akak beli bag nombor 9 dan 32. Terima kasih akak. Thank you so much.
Beg nombor 9, okey, 2 serum. Beg nombor 32, SOS. Wow, good choice. Good choice. So, akak pakai pagi dengan malam. Akak pakai yang biru tu dulu, SOS. Selepas tu akak pakai Skin Savior dan vitamin C. Dia boleh layerkan tau. Jangan risau, dia boleh layerkan. Tujuh hari makan Lumi Candy, segala sel kulit keluar selepas guna melting balm berbanding sebelum ini, Sarah. Wow, thank you for your feedback. Okey, siapa yang nak cerah, siapa yang nak kurangkan jeragat, nak jeragat hilang, ambil Lumi Candy ini. Ini dia rasa blackcurrant, macam makan gula-gula. Beg nombor 7, okey, dia mencerahkan daripada dalam. Mencerahkan daripada dalam. Mana pergi semua Lumerians? Dah lama tak nampak semua Lumerians. Lumi Candy tu wajib makan juga. Memang membantu memudahkan jeragat juga. Mencerahkan kulit. Betul. Banyak perbezaan dapat dilihat selepas makan Lumi Candy. Betul. Okey, saya pinkan Lumi Candy. Allah, banyak betul barang jatuh hari ni. Siapa yang beli retinol dapat free Ultra Rich untuk 200 orang korang. Untuk 200 orang. Bekas-bekas jerawat guna apa? Bekas-bekas jerawat boleh guna beg nombor... Sekejap Sarah masukkan. Bekas-bekas jerawat. Sebab Sarah pun sekarang tengah ada bekas-bekas jerawat kan. Kan Sarah dah pudar dah bekas jerawat Sarah. Sebab Sarah pakai Skin Savior dengan vitamin C setiap hari. Jadi kalau korang tengok jerawat naik dekat Sarah hari ni, besok dah hilang. Kan? Korang nampak kan? Jerawat dekat muka Sarah kan dah mati dan pudar. Nampak tak? Lepas tu yang ini baru nak naik. So untuk jerawat aktif dan untuk bekas jerawat, pakai beg nombor 1. Beg nombor 1. Untuk set jeragat kering dan sensitif, nak pakai apa? Okey, untuk set jeragat, you boleh pakai set jeragat tu beg nombor 15. Okey, beg nombor 15. Dan juga kena add on dengan bio ampul. Kena add on dengan bio ampul beg nombor 5. Apa tadi? Saya tak nampak. Hari tu ikut step Sarah, jerawat cepat mati. Ni tinggal bekasnya. Kalau bekasnya tu, pakai je Skin Savior dengan vitamin C every day. Morning and night. Morning and night. Hai. Semua orang dekat office ke? Semua dekat office ke? Tengah start kerja? Hai Genayat Lumiere.
Cuti hari ni lah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tak, sebab Sarah kerja, jadi Sarah terlupa yang hari ni cuti. Sorry. Oh, patutlah. Okey. Selalu ramai masuk. Lupa public holiday because I'm working. Alright. Sorry. Cuti awal Muharram. Oh my god. Kita ni cutinya tak ada. Oh, patutlah tak ramai sebab semua tengah berini lagi. Bergolek-golek lagi. Sarah breakfast apa pagi ni? Sarah belum breakfast lagi. Ramai belum bangun lagi. Wah. Lupa pula saya. Nak jalan-jalan cari makan. Okey. Silakan. Ya Allah. Okey. Oh, jadi hari ni cuti kan. Jadi semua orang macam take time, rehat. Okey, faham. Okey. Sarah macam tak sampai office lagi ke? Beg 5 pakai masa bila ya? Lupa pula saya. Masing-masing masih healing atas katil. Oh, masih healing atas katil. Okey, cuti long weekend. Oh ya, mesti balik kampung kan? Sebab apa? Hari Jumaat. Lepas tu Sabtu, lepas tu Ahad. Okey. Beg 5 apa dia? Beg 5 itu pakai pagi, malam, anytime you nak pakai. Sehari you nak pakai 4 kali pun boleh, tak ada masalah. You tengok muka jadi moist bila pakai baju ampul. Okey. Dan juga dia jadi glowing. Salam ma'al hijrah semua. Oh, masih bergolek-golek lagi ya. Masih healing dekat atas katil sebab hari ni cuti. Astaghfirullahaladzim. Okey, tak apa. Semua dekat kampung ke? Balik kampung ke? Saya dah lama tak balik kampung. Hari tu raya pun raya kat KL. Kalau dapat balik Kedah tu seronok tau. Dapat balik kampung. Lepas tu Sarah selalu balik kampung hari raya pertama, hari raya kedua lah, sebelum ni lah. Okay. Lepas tu hari raya ketiga, keempat Sarah pergi Penang holiday. Alang-alang tu kan. Lepas tu hari raya kelima, keenam baru balik. Dah apa? Dah masuk kebun rutin. Oh, okey. Tak apalah, nanti malam semua aktif kan. Nanti malam dengan Sarah, okey? Malam semua aktif. Selamat Al-Hijrah semua. Selamat bercuti. Dan selamat spend time dengan family semua. By the way, nak bagi tahu dekat korang, hari ni kita ada promo sempena awal Muharram. Okay, kita siapa yang purchase retinol dapat dapat free Ultra Rich. Dah lah long weekend, balik kampung semua. Seronoknya. Okay, just nak bagi tahu kat korang. Alright, bag nombor wait, saya check. Bag nombor 3 retinol sekarang 22%. Okay,
So siapa yang beli retinol dapat free Ultra Rich. Salam Jumaat. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Akhirnya ada lelaki yang masuk yang hello. Yang bagi salam. Maaflah ya. Sebab banyak lelaki yang masuk tadi tu semua mengarut. Pening kepala. Yang ini barulah saya jumpa lelaki yang normal, yang bagi salam pada waktu pagi. Sorry tak. Retinol tu untuk apa? Okey, retinol ini dengan Ultra Rich ini untuk jeragat. Okey, untuk jeragat, untuk matikan jerawat. Retinol ni yang paling penting untuk kedotan kat muka dan juga untuk anti penuaan. Ramai, good morning Mrs. Jane. Ramai yang untuk nak fokus jeragat, ramai yang nak fokus untuk kulit kusam, untuk mencerahkan, tetapi mereka lupa muka dah nak semakin tua. Lagi-lagi umur 35 ke atas, diorang tak fokus sangat untuk anti-aging. Lepas tu bila umur 40 dah mula naik dah line dekat sini, wrinkle dekat sini dan muka semakin jatuh. Okey, mereka lupa tu. Nak pakai mana satu dulu? Bio Ampul, Skin Savior dan Vitamin C. Okey, Bio Ampul, Skin Savior dan Vitamin C. Yang tu. So pakai Bio Ampul bagi kering, lepas tu Skin Savior bagi kering, dan last kali pakai Vitamin C. Lepas tu you jangan lupa makan Lumi Candy. Lumi Candy ni adalah oral sunblock. Okey. Ultra Rich untuk apa? Ultra Rich ni dia ada DNA salmon. Dia ada DNA salmon dalam ini. Dia untuk mencerahkan juga dan juga untuk jeragat. Dan juga untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Selalunya bila dah umur 45 ke atas, baru wanita-wanita baru concern dengan muka dah jatuh, muka dah tak ada collagen, muka saggy. Okay, lepas tu no problem. Lepas tu dah ada kedutan, barulah waktu tu alamak nak pakai krim yang anti penuaan. Baru nak start cari krim untuk anti-aging. No, sebenarnya salah cara you. Okay, untuk mencegah kedutan dan juga penuaan, kena start pakai daripada umur 35. Actually umur 30 dah kena start pakai. So you pakai untuk anti-aging, okay, starting now. And then you boleh layerkan juga dengan untuk mencerah, macam tu. So dekat dalam retinol dengan Ultra Rich ni, dia memang dah ada dah semua untuk mencerahkan, untuk kulit kusam, untuk jeragat. Yang ini bagus ni untuk jeragat, dua produk ni. Okey, untuk jeragat. Selepas itu untuk wrinkles dan juga anti-aging. Semua dah ada kat dalam ni. Hari ini pagi ini korang dapat, okey, untuk retinol 22% dan juga korang dapat free Ultra Rich. Jadi tak rugi. I nak thank you Mrs. Jane. Jadi waktu bila kena pakai retinol malam saja, okey? Retinol malam saja. Dan sebenarnya kunci untuk muka flawless, kunci untuk muka flawless bila you pakai retinol. Kenapa? Sebab kenapa muka tak flawless? Bila you nampak ada line-line kat muka you, okey? You nampak texture line dekat muka you, okey? Lepas tu dekat bahagian sini ni, ini paling crucial. Paling crucial dekat sini bila ada open pores, you nampak pori-pori you terbuka dekat area sini. Itu paling crucial. Retinol ni kalau you pakai dengan Bio Ampul, you pakai dengan Bio Ampul, satu Bio Ampul tu dia akan bagi kulit you, dan retinol, thank you so much. Bila you pakai Bio Ampul, dia akan bagi kulit you moist. Macam Sarah sekarang kulit moist dan juga okey,
glowing. Yang ni sebab Sarah pakai Bio Ampul. Bio Ampul bag nombor tadi Sarah pakai sebenarnya. Bag nombor 5. Bag nombor 5, okay. And then bila waktu malam you pakai retinol atas dia. Dekat sini memang jadi flawless terus. Flawless teruk. You try buat selama seminggu, you nampak perubahan. Seminggu je. Saya nak tahu botol yang mana didulukan. Okey, untuk waktu pagi you pakai serum serum Bio Ampul. Serum Bio Ampul dengan Ultra Rich. Pakai satu muka. Malam pakai Bio Ampul dengan retinol. Retinol 3 kali seminggu sahaja. Bag nombor 2 untuk apa ya? Guna dua-dua je. Betul, bag nombor 2 tu guna dua-dua sekali. Yang itu toner. Perlu sangat pakai toner. Muka kotor, jerawat, whiteheads, blackheads banyak dekat sekitar sini. Nampak tak putih-putih dekat area sini? Cuba picit macam ni, keluar tak putih-putih? Itulah whiteheads. Lepas tu ada bintik-bintik hitam. Nampak penuh hitam dekat sini. Boleh buat untuk diri sendiri, boleh buat untuk suami juga. Kalau muka suami tu area hidung dia kan, muka menggerutu. Kebanyakan lelaki dia kan tak berapa ni sangat fokuskan muka menggerutu. Banyak biji-biji. Jadi apa kena buat? Pakai toner untuk cuci. Biar dia buang sel kulit mati tu. Dan bila kulit menggerutu dekat area sini, pakai retinol. Retinol ni boleh matikan semua. Jamu murah, jamu dapat berapa persen? Botol rendah dulu, maksudnya botol rendah dulu. Ultra Rich ni pakai pagi tau. Pagi, malam pakai retinol. Jamu kita bag nombor 17. Dan siapa yang nak mencerahkan daripada dalam, okey? Nak mencerahkan daripada dalam, ambil ini Lumi Skin Food Candy. Satu hari makan 1 biji. Tetapi kalau nak cepat perubahan, ambil 2 biji setiap pagi sebelum keluar rumah. Okey? Kalau set lengkap jerawat dan parut merah yang mana? Set lengkap gentle dulu, lepas kering layer dengan sodium. Okey. Set lengkap jerawat dan parut merah, boleh pakai bag nombor 6. Bag nombor 6 set jerawat. Jamu kita dapat 10% ya. Ini bag jamu kita. Bag jamu. Jamu RM49.50. Okey, jamu kita murah korang. Okey, saya naikkan jamu. Jamu dalam ni ada 7 bag. Satu bag, okey, satu bag boleh dapat dalam 2 cawan, 3 cawan. Kita punya jamu untuk melancarkan peredaran darah. Okey, melancarkan peredaran darah. Untuk detox, siapa yang susah nak pergi toilet, okey, siapa yang susah nak pergi toilet, bagus minum jamu itu. Jamu lelaki dengan perempuan boleh minum, tak ada masalah. Remaja pun boleh minum. Siapa yang period tidak teratur boleh minum. Siapa yang pregnant pun boleh minum. Siapa yang tengah breastfeed baby pun boleh minum. Orang tua pun boleh minum jamu. Hai, Assalamualaikum.
Oops. Good morning. Saya tak breakfast lagi. Sekejap lagi baru saya breakfast. Kita makan big breakfast. Big breakfast. Okay korang, Sarah and live dulu. Thank you so much yang ada dekat dalam live Sarah. Sarah akan live malam ini pukul 8 malam. Okay, jadi jangan lupa masuk live Sarah pada waktu malam pukul 8 tau. Sarah bagi pencerahan untuk kulit kusam dan juragat. Okay, untuk kulit kusam dan juragat boleh pakai beg nombor, alhamdulillah, kulit kusam dan jeragat boleh pakai beg nombor 16. Beg nombor 16. Set jeragat. Set jeragat tu dia boleh mencerahkan juga. Cara pakai adalah kita ada 2 toner dan juga 1 serum. Yang ini memang untuk mencerahkan. So pakai gentle toner dulu. Okay, spray kat tapak tangan and then dab, bagi kering, and then spray soothing toner, bagi kering. Lepas itu pakai skin savior. Okay, pakai skin savior. Boleh pakai pagi dengan malam, setiap hari tau, setiap hari. So dalam masa 2 minggu ke 3 minggu dah boleh nampak perubahan. Kulit makin cerah, dah tak kusam, dan jeragat semakin pudar. Sekarang ini set jeragat kita dapat 31%. Thank you so much yang purchase retinol. Yang purchase retinol dapat free Ultra Rich. Okay, semalam dah keluar 150 dah retinol. 150 orang dapat free tau. Dapat free Ultra Rich semalam. Hari ini untuk 200 orang sahaja. Dan sekarang tinggal untuk 170 orang sahaja. Rugi kalau korang tak dapatkan. Sempena awal Muharram sahaja kita bagi. Okay, siapa yang nak purchase retinol dapat free Ultra Rich bag nombor 4. Okey korang, saya undur diri dulu. Kita jumpa pukul 8 malam. Boleh shopping banyak-banyak dan juga murmur semuanya. Okay, thank you so much guys. Bye. Assalamualaikum.